Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar hebat. Saya Karina, pengacara anda dalam podcast Bintang Bipis. Hari ini kita akan berkenalan dengan seorang murid yang sangat aktif, berbakat dan penuh semangat dalam pelbagai bidang. Jom kita sambut tetamu istimewa kita hari ini, Raisa. Assalamualaikum semua. Saya Raisa Asyadiah Azahra binti Ibrahim Wafa. Terima kasih kepada Kairina kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Saya rasa sangat teruja dan bersyukur kerana dapat berkongsi pengalaman saya bersama semua pendengar. Wah, kami rasa bersemangat. Raisa, saya dengar awak ni sangat aktif dalam Pandu Putih Tunas dan banyak menyertai pertandingan. Betul ke? Betul tu Kairina. Saya suka sertai aktiviti Pandu Puteri sebab banyak pengalaman dan pengajaran yang saya dapat. Menarik tu. Jadi boleh Raisa kongsikan antara kejayaan yang paling bermakna buat diri awak sendiri? Antara kejayaan yang paling saya banggakan ialah bila saya menjadi Johan dalam pertandingan buku skrap Pandu Puteri Tunas dan saya berjaya menyertai perkemahan Pandu Puteri Tunas di Jerantut. Di sana, saya belajar tentang semangat bekerjasama dan kepimpinan. Wow, seronoknya. Mesti banyak pengalaman menarik masa perkemahan tu. Tapi saya tahu Raisa bukan setakat aktif dalam Pandu Puteri je kan? Betul Kairina. Saya juga pernah menang tempat ketiga dalam pertandingan senam sihat peringkat daerah dan saya juga merupakan ahli aktif senam sihat semasa hari sukan sekolah. Selain tu, saya juga johan dalam perlawanan taekwondo peringkat daerah. Hebatlah. Bukan senang nak seimbangkan akademik dan sukan. Tapi saya dengar Raisa pun berbakat dalam bidang seni kan? Betul ke? Hihihi, ya, betul. Saya suka aktiviti kreatif. Saya pernah menjadi johan pakaian kreatif sempena Hari Kemerdekaan dan saya juga menang pakaian terbaik sempena Hari Kanak-kanak peringkat sekolah. Selain tu, saya juga pernah menari tarian Bollywood di Taman Ujana Bentong. Memang pengalaman yang tak akan saya lupakan. Wah, Raisa ni memang murid serba boleh. Akademik ada, sukan ada, seni pun ada. Tapi saya perasan satu lagi, Raisa pun pernah masuk kuis Olimpik peringkat sekolah kan? Ya, betul. Kuis tu memang mencabar. Tapi saya belajar banyak benda baru tentang sains dan teknologi. Saya suka aktiviti yang boleh mengasahkan minda dan kemahiran diri. Bagusnya, nampak sangat Raisa ni murid yang ingin sentiasa belajar. Jadi macam mana Raisa bahagikan antara pelajaran, latihan dan aktiviti sekolah? Saya susun masa betul-betul. Sewaktu belajar, saya fokus belajar. Sewaktu ada latihan ataupun pertandingan, saya beri sepenuh usaha. Dan sentiasa mendapat dorongan daripada guru-guru dan keluarga. Betul tu, sokongan disiplin memang penting untuk berjaya. Sebelum kita tamatkan podcast hari ini, Raisa ada tak pesan untuk kawan-kawan lain yang di luar sana? Saya nak berpesan kepada semua kawan-kawan. Jangan takut untuk mencuba perkara yang baharu. Sertai aktiviti yang boleh mengembangkan bakat kita. Setiap usaha yang ikhlas pasti akan membuahkan hasil. Dan sentiasa berdoa dan bersyukur atas setiap peluang yang kita dapat. Subhanallah, indah sungguh kata-kata tu. Terima kasih Raisa kerana sudi berkongsi kisah dan inspirasi bersama kami hari ini. Semoga terus berjaya dan terus memberi semangat kepada rakan-rakan lain. Terima kasih juga Kairina. Saya doakan kepada semua kawan-kawan supaya berjaya dan gembira dalam apa jua bidang. Dan itulah dia kisah daripada Raisa, murid yang aktif, kreatif dan bersemangat tinggi. Terima kasih kerana mendengar podcast Bintang Bipis. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum dan selamat berjaya. Bye.